Akan kopek 3, 4, 5, 6. Assalamualaikum orang-orang Brunei. Mek Mafia akan pertama kali Mek Mafia buat pertama kalinya akan ke Brunei. Akan jejak kaki ke Brunei. Kita akan bawa sebanyak-banyaknya cheese. Kita akan bagi orang-orang Brunei rasa cheese kita akan kopek 3, 4, 5, 6. Berapa biji kita akan kopek untuk orang-orang Brunei. Ni berkarton-karton, kotak-kotak kita bawa barang-barang kita, berlori-lori barang-barang kita bawa ke Brunei. Kita akan berada di Jerudong Park bersama Silk Havoc Food Festival di Jerudong Park. Saya ingat tadi Jerudong Park Brunei, Brunei Darussalam, hari 5 sampai 9 hari bulan November. Sekarang ni kita dah angkat barang-barang kering kita dah angkat. Proses nak ke sana dalam 2 weeks atau 3 weeks. So kita angkat barang, kita siap-siap. Kita settlekan apa yang boleh dulu. So sekarang ni memang kita buat banyak gila barang untuk orang Brunei. Sebab saya tak sabar nak sampai Brunei. Tak sabar nak sampai Brunei. Ingat, siapa bagi sedap, Allah bagi sedap. Siapa bagi rezeki, Allah bagi rezeki. Assalamualaikum.